Kes penyelewengan dana sukuk pembinaan lebuh raya di Lembah Kelang melibatkan seorang bergelar Tan Sri. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menyita 6 kediaman mewah dan sebidang tanah lot milik pemegang konstituensi terbabit kemarin. Sumber memaklumkan sitaan itu dilakukan hasil penggeledahan oleh bahagian siasatan SPRM membabitkan hartanah bernilai kira-kira 12 juta ringgit. Menerusi serbuan, SPRM turut menemukan seekor kuda mewah bernilai ratusan ribu ringgit yang dipercayai dibeli menggunakan dana sukuk. Susulan itu, SPRM memanggil individu terbabit bersama isterinya bagi diambil keterangan, namun hanya wanita itu hadir pada Jumaat selepas suaminya memaklumkan mengalami masalah kesihatan. SPRM dijangka memanggil antara 30 hingga 50 orang saksi untuk membantu siasatan selain meneruskan siasatan untuk mengesan aset milik Tan Sri dan isterinya di dalam dan luar negara. Media pada Khamis melaporkan SPRM menyita pelbagai aset bernilai kira-kira 32 juta ringgit milik individu sama termasuk beg tangan berjenama, barang kemas, kenderaan mewah, jam tangan dan wang tunai. SPRM turut menemui sebuah stor di salah sebuah kediaman yang digunakan untuk menyimpan pelbagai minuman keras mewah dianggarkan bernilai 3 juta ringgit. Semua barang dan aset berkenaan disita bagi siasatan lanjut mengikut Akta SPRM 2009 serta Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan AMLA 2001.